Assalamualaikum. Alright geng, ini spot pertama aku terjah pagi ni geng. Pagi Sabtu 1 Ogos. Spot ni cantik. Spot ni nampak menarik. Spot ni nampak best. Tapi yang buat tak best ni geng, spot ni banyak sangat scammer. Sejam aku dekat sini aku kena scam. Aku kena scam dengan sambaran tak kena. Aku kena scam dengan dah kena tapi lucut. Aku kena scam dengan apa, dia acah-acah nak sambar, dia melompat. Game. Aku rasa macam aku tak tahu nak cakap apa. Aku jam 1 jam aku pujuk semua scammer dia nak acah-acah makan. 1 jam geng. Tak boleh kata apa. Kalau ada bukan rezeki, memang bukan rezeki geng. Tapi tak apalah, aku cadang aku nak berehat sekejap. Nak tengok lepas ni aku nak cuba kat spot ni ataupun aku nak cuba pindah spot. Misi aku teruskan, aku nak cari keharuan. So harap-harapnya adalah rezeki aku geng. Pagi ni kan, sekarang pukul 10 lebih. Masa pun tak panjang. Jadi aku nak sambung casting lepas aku rehat nanti. So korang layan dulu, tengok apa ikan-ikan scam ni buat dekat spot ni, dekat aku. Sabar je lah geng. Tapi tak apalah, semua tu rezeki. So yang menonton, terima kasih geng. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Korang layan dulu geng cerita scammer kat sini. Alright geng, jom sembat. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Strike pertama geng. Halus. Lucut. Geng. Hai coy, tak kena. Ya Allah. Aduh, macam mana kau sambung umpan tak kena? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Macam itu kau buat kat aku. Astaghfirullahalazim. Haruan. Hei. Tadi menyambung tak kena. Yang ini dah melompat. Oi, sabar. Try lagi.
Allah Akbar, kenapalah begini ceritanya? Ya Allah ya Tuhanku. Astaghfirullahalazim. Hai. Aku rasa macam nak balik rumah tidur je, geng. Hai Allah. Dah makan elok, tak kena pula bila aku sembat. Allahu Akbar. Hai. Alhamdulillah. Ay, ya Allah ya Tuhanku. Astagfirullahalazim, pahal ni. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa yang salah ni aku tak tahulah dah. Woi, kalau nak kata tak tajam mah tajam mat. Ada. Oi, Rahim. Alright geng, aku jumpa spot ni geng. Kapit hijau, orang kebun. Try jap. Dah tahu rezeki aku kat sini kan. Cepuk-cepuk bersambau je lagi. Marilah Ron, mari. Oh, Alhamdulillah. Akhirnya geng, aku tak kena scam. Akhirnya aku tak kena scam geng. Alhamdulillah. Alright geng, strike pertama aku. Oh, elok geng, saiz ni geng, boleh tapau. Alhamdulillah. Motor aku jauh pula geng, sana. Mana je aku nak buat? Try pakai sawit lah geng. Ikat dulu sawit ni. Ya, sementara je ni. Oh yo, jangan. Alhamdulillah geng. Motor aku jauh sana. Aku nak try lagi, kok ada lagi barang kat sini kan. Ni aku gunakan teknik tradisional geng. Okey, kita masukkan daun dekat sini. Kau tak masuk pula. Pada atas geng. Kotor tak guna. Alah. Jap. Aku duduk sini dulu. Alright geng, alhamdulillah ada rezeki aku geng akhirnya. Selepas kena scam dekat spot yang pertama tadi geng. Ni aku masuk spot kedua selepas aku berehat. Dah nak dekat pukul 11 dah ni. Lama juga aku rehat tadi. Sama lagi geng. Kuku ada seekor lagi kat sini. Dapat 2 ekor jadi lah. Motor jauh, aku malas nak keluar. Nak ambil jut. Jut pun kosong lagi. Oh ya Allah. Hai, nasib baik. Alah daun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada lagi haruan kat sini. Pujuk dulu.
Allah. Alright geng, ini dia ikan yang aku dapat mula-mula tadi geng. Ikan yang memadamkan status. Sabar dia ikan. Okay, ni ikan first aku dapat hari ni geng. Selepas aku kena scam bertubi-tubi. Kena scam bertubi-tubi. Letih geng, 1 jam. Aku kira lebih 4 kali sambaran, lebih 5 kali sambaran lah. Yang sambal tak kena, yang acah-acah nak makan. Memang jam aku rasa. Sampailah aku jumpa spot ni, aku masuk ke dalam, dapatlah dia ni seekor. Memang aku tapau geng, tak ada aku lepas. Nak mendapatkannya ya Robby, entahlah. Tu motor aku, jauh pula aku tak motor. Tadi masuk pun kebun ni, tanah ambil. Geng, yang ni aku tapau dulu. Aku nak try ke spot lain pula. Alhamdulillah, macam tu lah geng cerita dia. Kita mancing ni kalau ada rezeki menggasak lah kita. Kalau ada rezeki kena gasak, kena scam lah kita dengan ikan. So geng, semuanya itu dah ditentukan. Kita terima je lah dengan hati yang terbuka. Tak perlu kita salahkan apa-apa. Bukan salah pancing, bukan salah kaki yang melangkah, ataupun bukan salah kita sendiri. Okey geng, aku tak nak merapu banyak-banyak. So aku pun dah penat, panas, dan nak kena balik cepat. So alhamdulillah, kita jumpa lagi next video geng. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe. Yang dah subscribe, yang sedang menonton, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi next video geng. Assalamualaikum. Jom sembat. Mantap.